nak gerak dah. Pergi makan. Makan ayam gepuk. Ayam gepuk. Ayam gepuk. Ya. Outfit check. Ya. Outfit check. Outfit check. Tudung from Dah. where? Ni. Ni. Okay, tu. Okay. Outfit check. Tudung from? Tudung. TikTok. Baju? TikTok. Tak payah kot sampai nak selak lagu tu. Cepat. Baju ya, baju. Ya. Kita pinjam ini. Baju Shopee RM20. Ini ada pakai dalam. Itu je. Slipper Shopee. Dah. Picek. Wait. Tudung from TikTok, baju from Dior, skirt from Mark, t-shirt from TikTok. Bye. Gepuk AJ. Makan. Ayam gepuk AJ. Sekarang kita dekat Museum Terengganu. Sini. Train Bukit Besi. Apa tu? Itachi. LT. Ni adalah train dulu. Tu pun cantik ya. Ni adalah keadaan museum dia. Ni dia tengah set up untuk konten dia sendiri. Tak lah, untuk kita tiga je. Okay. Ami cakap kat luar apa? Yang ni dia tengah bekerja. Gini, bercuti ni apa? Bekerja ni? Kita tengah bekerja. Balik, jom. Jom, tak gambar? Jom. Tak gambar luar ni. Cakap je. Hari tu, proses tu kahwin kat museum lah. Murah. Dia pun nak kahwin kat museum. Kan? Sebab estetik. Mungkin dia orang yang macam suka sejarah. Ya ada guys, kau pakai sekali guys. Lepas tu kat sini ada kedua kahwin. Lepas tadi saya tangkap gambar orang. Lepas tu ada orang tu kata kita orang ni bridesmaid pengantin tu. Mungkin Yaya kot. Sakit pula. Sebab kita pakai semua putih. Nak 3 orang dewasa? Bayar cash. Okay. Kita dah dapat tiket. Yeay, jom. Ini katak. Itu bisa katak ni. Tu you. Lah. Koleksi seramik. Ni seramik. Tengok guys, cantik. Seramik. Guys, ni batu bersurat. Kat sini juga ada masuk-masuk batu bersurat. Tu muka A dia, ni muka B. Ni sejarah batu bersurat lah. Nak naik tingkat 2. Guys, apa yang kita pergi museum seni hari tu ada kat sini guys. Tadi tembikar. Dia akan ni lompat. Right? Tak, lompat je. Lompat. Lompat. Alah, hai. Anak Melayu. Sebenarnya anak apa? India. Okay. 5. Bodoh lah. Pergi kantong luas. Main. Aku dulu sekolah wakil gendang. Ya. Okay. Cing lama, cing yan cing jiao, gao ba de jiao, cing jen jen, cing yan jiao jiao. Dia si dia jiao, ci. Ni. Ya. Tumpang di Palu, pengantin batu. Guys, cantiknya. Ada satu kepercayaan yang Indian introduce caping lah dekat negeri ni. Lepas tu dia perkenalkan benda ni bertahun-tahun lama yang dulu lah. Tu baca lah sendiri lah. Benar nak kita baca. Rupanya ingat tahu. Rupanya baca kat sini.
Ni lah benda tadi. Pakai kat mana? Kat mana budak tu? Kat mana? Pakai dekat. Oh, faham. Bila tengok benda ni, rasa macam ada satu vibe yang seram. Kacang KKN. Kita panggil dia sikat sanggul. Kalau korang pernah tengok cerita Barbie yang duyung, yang tu lah. Yang lagu It'll be okay. And the metaphor. Oh, tahu. Yang tu lah. Dia kena bagi dekat mak anak dia kan, mak dia punya kan. Okay, dia kata naik dekat atas. Ni, kami. Darat masing-masing ada benang badi sungguh hati. Kalau kerja main-main tentu kamu dah penat lah. Kerajaan tu dia macam tak bagi petani-petani tanam padi dekat kawasan kaki bukit tu semua tu. Lepas tu ada Tahun bila ni? Sebab tertentu asalnya dalam 1925 pada tahun 6 Mei. Lepas tu pada 22 Mei tu lah yang dia pun macam bagi tahu dia pun tak mau lah termasuk ke bahaya cukai apa semua tu. Cukai tu banyak lah. Lepas story time. Tak tahu lah, tapi short story dia ada 12 orang ni mati sebab dia buat rusuhan. Dia orang pergi bala polis, orang bala polis. Dia kan polis tak salah pun. Orang atasan tu lah yang pemerintah kerajaan Terengganu. Sebab korang ada. Tak fokus. Dia cakap macam tu. Terus. Kalau yang ni, kita panggil dia api pecah gedung. Tapi tak tahulah, aku ingat apa yang macam dia lah. Sebanyak 1,600 biji rumah aku tak silap terbakar. Sebab? Apa sebab tak tahu? Masuk Istana Sultan Terengganu, Istana Hijau. Dia tu dekat Terengganu ni. Oh, yelah dah. Pada tahun 1895. Kalau yang ni peluru kot kena dekat bahagian kening dia, and then dia pun mati serta-merta. Dia ada ke cerita empat-empat ni berkait? Tak pasti ke, sebab yang ni dia macam dongeng pun ada sikit. Tapi 25 kot. Betul tak? 1928 ke 26? Maksud yang ni 1895. So benda ni tak terkait. Okey, jom. Okay. Patut dia boleh jadi wartawan eh. Beli kopok losong. Kita nak makan kopok leko. Berapa? Yang apa beli? Ya, kau tak beli. Saudara kita apa? Ya. Oh, apa? Bulu-bulu macam rambut nenek tu. Rambut nenek. Ya, beli apa? Ada beli baru. Ni. Kawat ni apa? Kalau tak tahu tak legend. Memang tak legend kalau. Ya tu. Lagi ini beli apa? Beli air ni kalau saya haus. Okey. Lepas tu ibu dia tambah beli. Ini juga air legend tu. Itu sahaja. Berapa ringgit habis saya ni? Ini dalam 30. Ini RM5. 35 ah. Yes. Yang tu tengah ada masalah dunia. Dia banyak. Banyak Sebab family. kakak abang dia ramai. Family banyak. Kita bolehlah. Okey. Okay, you habis berapa? Habis. Yang ni berapa dah 13. Ha. RM5. Berapa? 20 lebih lah, 25. Tapi saya punya ni saya beli dekat kedai ni. Dia beli kat dalam. Saya punya murah RM1 ah. RM3 weh. RM3. Aku beli RM4 kat dalam. RM11. Tak apalah, tak apa. Ini beli kopok. Beli kopok. Banyak ya, ni belum lagi keropok losong. Aku video ke kakak aku lah. So aku katalah nak kepok apa tak kan. Macam kepok kering. Mahal 5 paket 45 apa semua tu kan. Lepas aku kata, pasal kakak aku macam tak nak yang ni, tak nak yang tu kan. Lepas aku kata lah, kalau kau beli yang ni je, aku angkat kepok aku. Nak yang ni lah, yang ni. Dulu cikgu kakak selalu beli yang ni. Lepas tu dia nak. Kita nak ikut ke? Pergi berak. Kita pergi berak dulu. Ni lah weh, yang Ipan makan Masing-masing tu. nak berak mana? Datang Nasha Bandar ni lah. Ramah weh, ramah tak ada duit. Ya, kita kat mana? Dekat Icha Cafe. Kita tengok Icha ada tak? Betul. Kalau ada, kita ambil gambar. Tengok ni Icha Cafe. Cantiknya. Ada batu belah sana, ada tempat lepak. Tapi tak nampak sangat lah laut. Sini lah. Cantik eh.
dah ni. Kita duduk sini. Korang dia velocity apa-apa. Ya guys, kita awal pada kafe. Lepas tu kita dah plan dah lama dah. Nak buat apa nama? Nak tangkap gambar dekat pantai, sunset. Itulah benda yang paling besar kita orang nak buat. Ya. Lepas tu hujan guys. Guys, kita tak dapat tangkap gambar. Maknanya dah kahwin. Kita nak balik ke Maman. Guys, nasib baik kita ada gambar macam ala-ala kat Bali. Kalau tak ada ni. Nasib sampai OTD. Kita kalau kita tak OTD dekat situ. Cuba bayangkan kalau kita orang tak OTD and then sebab otak kita orang fikir nak pergi dekat memang mahal ke pantai je. Memang tak ada gambar. Ya, memang tak ada gambar. Baju yang beli beratus-ratus. Ya, baju ni 60. Outfit saya RM122. Saya bayar RM120 beli tiket bas. Tak apalah. Ya, cik papa saya habis. Bye-bye. Dia tahu apa masalah. Dia tahu ke kata ni? Kita problem sekarang. Saya kita tunggu orang. Okay. Kita tak boleh on guys. Salah besi. Tak ada. Kamu saja dia tengah busy. Cik dengan bengkel. Atuk malu. Atuk marah. Tak penting. Kena libah agak nanti. So, nanti bapa saya update lah. Tak ada dapat dengan mak dah. Tak apalah. Apa ni? Takut lah weh. Takut lah. Dah lepas tu weh. Lomi tak ada weh. Kenapa takut? Dia ni berani betul. Tak, aku tak ada hati seorang. Hantar lah suruh ke tak? Masuk je baik. Tak strong tu. Tak strong tu. Tak. Oh, okay. Tak. Ya, kita tunjuk kat Yaya. Tadi dah bongok. Itu kata. Itulah kata dia. Naik. Bawa sampai ke Maman. Promo lah tengok. Di kondok aku. Kalau di kondok letak sosis. Kondok. Mana kondok semimat dia sedap. Okey, jom. Semimat. Kondok. Benda tu pedas, ramen pedas lah. Taklah beli. Pedas, ambil yang ada cheese tu. Kalau tak sedap. Kondok harga dia lebih kurang kalau kita beli 3. Kondok ah. Dia jatuh RM5 kan? Kondok ah. Tak payah. Tak payah. Dia bersyal. Tak payahlah. Letaklah balik. Aku dah jam 5 hormat sikit orang. Aku dah jam 6 tau. Dia nak gaduh lagi macam semalam tu. Dia tak ada. Sumpah kalau dia ada ni memang keturun. Dia tak ada. Perempuan tu tak mau. Boleh Anish. Kita kat mana? Dekat Family Mart. Beli apa lagi ni? Kita nak beli ni. Kondok habislah berat. Abang sebut aku 70 balik lah. Sama lah rasa berat 60. Kalau ini 60 je pun. Yelah. Tapi 60 tu dah berat dulu tu masa gemuk tu. Apa sama lagi saya tengok ni. Tak ada besar pun. Ya, okey. Okey dah 2 berapa? 2 ke 3? Rasa je tak okey. Orang dah beli kondok je pergi benda lain benda. Beli. Tak pergi lah. Belilah. Beli aku beli. Tak nak. Kau beli ni. Kau tak nak kondok Kau nak kondok tak dia? Satu perangai budak-budak. Anak. Nak beli ni. Tak rasa tu. Bukanlah kondok, nak beli kondok. Kondok lah, dia nak kondok lah tadi. Ada sosis. Dia dah kondok ada kondok juga. Kondok. Sekarang aku. Today apa? Today Tia eat a lot. Eat a lot. Muhammad. Apa je? Sikit. Kau biar kepuk je. Kan? Lepas tu kopi. Macam tu je. Tak ada banyak pun. Back and forth, we ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older. We ain't never getting older.
older. We ain't never getting 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 older. Hari ni kami nak pergi Kuantan. Jadi nak balik. Tak ada mood nak oyak apa-apa. Tiba dah tak ada mood. Tak bisa senyum. Cantik ya mereka. Nampak macam ada liner. Nampak ke? Tak. Ayah dia pakai pink-pink hari ni. Bagi tahu siapa buat tu dah. Tengok ni guys. Muhammad tengah meraba. Tengok full outfit Yaya. Oh cantik kena tu. Itu ya. Pinky-pinky. Excuse strawberry. Mak keropok mak cili. Kita nak beli kepala ekor. Ni panjang. Ni untuk ibu. Ni untuk mak. Lebih panjang. Kejap ni. Letak dalam ni. Ya. Sabar. Cuba sabar. Kuantan. Okay. Ni pantai apa? Teluk Cempedak. Oh ni ke Teluk Cempedak? Yang Teluk Cempedak. tahu tak pernah viral dulu yang ada Pak Cili cakap sting aku Yahoo. Oh, kat sini ke? Sting aku. Sting aku Yahoo. Oh. Nampak weh? Oh tu. Banyak bodoh. Bapak besar siap. Jalan dulu. Tak nak. Sini dia kecil orang ke? Kacau orang ke tak? Kita jalan tepi tu. Kacau orang ke tak? Tak kacau. Ha. Bawa makanan. Tak kacau, jangan tengok mata dia. Tak nak. Ya, takut kan dia. Dia nak stokek je. Cakap nganga. Macam Pergilah, kita ke gambar sebab. dekat Teluk Cempedak. Jom tak gambar situ. Sunset. Tak mana sunset. Kita kat mana ini? Kita di Teluk Cempedak. Ni Aquaman. Spiderman gila. Ni apa? Buah apa? Buah melon, Mango. pelam, Buah? seri, naga, pelam dengan jambu. Mana naga? Ayu mangga. Naga. Boleh air kuih? Oh, nak air jugalah. Bye-bye. Cakimau masing-masing. Tu kan kopok sampai dua tu saya nak bawa tu. Kopok lekor Tia. Tengok betul-betul. Kopok lekor tu rasa ni. Ha. Ini buat sesuatu tak bisa. Boleh ke? Tak boleh je. Bye. Turun tau. Bye. Salam. Nah. Nak juga. Bye. Habis dah vlog. Bye. Bye. Okay. Bye Tia.